Ini adalah Xiaomi 17 Pro Max yang saya beli sendiri dan ini adalah Xiaomi 17 Ultra yang saya pinjam dari Xiaomi. Antara dua phone ni, yang mana patut anda beli? Nanti saya cerita dengan lebih detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Kalau kita tengok sekali imbas, kita tak tahu yang mereka berada dalam series yang sama. Ini adalah Xiaomi 17 Pro Max, manakala ini adalah Xiaomi 17 Ultra. Design dia totally berbeza, bukan adik-beradik ini. Nampak tak? Kalau yang kanan ni dikatakan ini adalah kopi iPhone 17 Pro Max, yang mana kalau kita fikir secara logik pun tuduhan tu berasas. Anda bayangkan Xiaomi dia paling latest dia keluarkan adalah Xiaomi 15 Pro Max, dan bila Apple keluarkan iPhone 17 Pro Max, dia terus keluarkan Xiaomi 17 Pro Max. Dia skip satu series untuk bagi sama dengan iPhone 17 Pro Max, dan anda boleh tengok design dia pun lebih kurang sama. Dia ada plato dekat bahagian atas. Bezanya plato dia ni adalah display. Kita boleh guna dia untuk control kamera, untuk buat dia punya AI wallpaper macam ni, dan kita boleh baca juga notification. Manakala untuk Xiaomi 17 Ultra ni, dia lebih fokus kepada kamera. Anda boleh tengok di tengah-tengah tu ada dia punya ring camera, dan dia cantik kalau kita pegang macam ni. Nampak tak? Branding Xiaomi dia akan jadi betul bila kita pegang macam ni. Betul-betul macam kita pegang kamera lah. And at this point, sepatutnya anda dah boleh dapat dah gambaran kasar yang Xiaomi 17 Pro Max ni untuk siapa, Xiaomi 17 Ultra ni untuk siapa. Dari segi design itu dia punya perbezaan, tapi dia punya saiz lebih kurang sama. Dan kalau nak kata yang Xiaomi 17 Ultra ni bila pegang lebih premium, bagi saya lebih kurang sama sahaja antara dua ni. Okey, untuk dia punya display ni dia berbeza. Display untuk 17 Ultra dia pakai LTPO OLED display, manakala untuk 17 Pro Max dia pakai AMOLED display. Dia punya perbezaan tu sebenarnya kalau kita guna untuk layan movie, untuk tengok video YouTube macam yang saya buat sekarang, kita tak akan nampak lah dia punya perbezaan tu sangat ketara. Lebih kurang sama sahaja. Tapi kalau kita bincang dari segi enthusiast sikit, ataupun kita bincang dari segi teknikal, kenapa Xiaomi pilih display yang berbeza untuk kedua-dua flagship phone mereka ni adalah kerana untuk Ultra ni dia fokus kepada fotografi, editing gambar. Jadi dia perlukan satu display yang dia punya fokus tu adalah color accuracy. That's why dia pakai LTPO OLED display lah. Manakala untuk Pro Max dia just nak bagi kita sedap memandang, sedap mata memandang. That's why dia pilih AMOLED. Kedua-dua display tu bagi saya cantik lah. Dan kelebihan LTPO display ni, dia punya refresh rate itu dynamic. Dia boleh berubah mengikut keadaan yang kita mahukan. But seriously, dia punya quality display tu lebih kurang sama sahaja. Okey, dari segi dia punya spesifikasi dan performance, saya dah run Antutu benchmark untuk tunjuk kepada anda. Di belah kanan ni, anda boleh nampak yang Xiaomi 17 Pro Max dia punya skor adalah 3.1 juta, 3.2 juta. Manakala untuk Xiaomi 17 Ultra dia punya skor tu 3.6 ataupun 3.7 juta. Sedangkan kalau kita tengok dia punya detail, kita pergi kepada dia punya detail. Untuk prosesor dia pakai Snapdragon Elite 8 Elite Gen 5. Sama sahaja. So kalau kita tengok speed pun dia boleh pergi sampai 4608 MHz. Tapi adalah sesuatu yang Xiaomi dah tweak supaya Xiaomi 17 Ultra yang baru dilancarkan dia punya performance mantap. But still, walaupun kita nampak dia punya perbezaan skor tu agak besar, anda kena tahu yang skor untuk iPhone 17 Pro Max adalah 2.8 juta sahaja. Kiranya Snapdragon 8 Elite Gen 5 ni betul-betul awesome, and dari sini juga anda boleh expect yang dia boleh deliver gaming dengan sangat bagus. Anda boleh multitasking, lepas tu dia punya smoothness tu memang tak mengecewakan lah. Itu dari segi dia punya performance dan juga spek. Untuk perbezaan spek ni ada juga benda yang buat Xiaomi 17 Pro Max ni lebih, iaitu kapasiti bateri. Untuk Xiaomi 17 Pro Max ni dia punya kapasiti bateri adalah 7500 mAh
mAh, manakala untuk 17 Ultra dia punya kapasiti bateri adalah 6000 mAh. Charging speed pun 17 Pro Max ni menang dalam 100 watt macam tu, manakala Ultra dalam 90 watt. Tak beza banyak, tapi still dia punya dari segi technical spec tu Xiaomi 17 Pro Max ni menang lah. Dan yang anda kena tahu bila sebut tentang spesifikasi ni, Xiaomi 17 Pro Max ni kalau anda berminat untuk beli dia, anda kena tahu yang dia tak masuk Malaysia secara rasmi. Dia tak masuk Malaysia secara rasmi. Kayaknya bila kita dapat tu kita kena install dia punya Play Store. Lepas tu ada sesetengah dia punya setting tu, walaupun kita dah tukar language dia ke dalam bahasa orang putih, English pun, dia still ada Chinese. Kalau anda ni macam tak faham, tak berapa minat dengan benda-benda macam ni, sorry to say, Xiaomi 17 Pro Max ni bukan untuk anda lah. Even sebenarnya Xiaomi 17 Pro Max ni tak keluar China pun. That's why sesetengah orang panggil dia sebagai experimental flagship. Kiranya Xiaomi dia nak test dulu market dia macam mana dekat China dan global yang kita kata enthusiast, sebab orang biasa tak akan beli model ni. Yelah kena import lah bla 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 and so on kan. So dia tengok penerimaan. Kalau orang okey barulah dia keluarkan untuk 18 Pro Max tu nanti. So ini antara dia punya kelemahan. Cuma kalau anda berminat untuk beli dia, bagaimana dengan connection 5G kan? Setakat saya test memang tak ada masalah langsung. Saya boleh demo kepada anda sekejap. Okey, ini saya dah connect dengan 5G. Anda boleh nampak 5G dan dalam bilik saya ni biasa boleh dapat 500 megabit per second. Tengok dia boleh pergi lebih dari 500 megabit per second lah. So walaupun dia punya model ni bukanlah global set ataupun Malaysia set, anda still jangan risau. Anda boleh guna macam biasa. Cuma peringkat awal tu anda kena setting sedikit. Benda ni agak agak leceh. Saya install Google Keyboard untuk biasa. Kalau tak, dia punya keyboard tu bukan macam Xiaomi 17 Pro ni. Xiaomi 17 Ultra ni. Dia bukan macam ni. Dia macam lebih kepada China, which is sangat-sangat susah untuk saya adapt lah. Okey, itu tentang dia punya OS dan juga UI. And of course, sebab Xiaomi 17 Ultra ni dia official dari Malaysia, baru saja dilancarkan. Jadi dia dah pun tukar segala setting khas untuk rakyat Malaysia. And yang paling penting adalah warranty. Kalau anda beli Xiaomi 17 Pro Max ni, warranty memang dengan kedai lah. Kalau kedai tu sembang lebat, anda pun kena sembang sajalah. Tapi kalau anda beli Xiaomi 17 Ultra ni, dia officially masuk Malaysia. Kiranya kalau ada sebarang masalah, anda boleh pergi ke mana-mana Xiaomi punya service center, anda boleh semak dekat situ lah. Dari segi spesifikasi secara detail anda boleh tengok dekat sini. Xiaomi 17 Pro Max ni dia punya RAM adalah 12GB tambah 6GB, manakala untuk Ultra 16 tambah 6GB. Itu pun ada sedikit perbezaan. So anda kena concern jugalah tentang warranty ni. Next, tentang dia punya kamera. So inilah yang memenangkan Xiaomi 17 Ultra secara total. Basically kedua-dua phone ni dia mampu deliver gambar yang sangat cantik kepada kita. Dua-dua ni dia dah buat collaboration dengan Leica, cuma Xiaomi 17 Ultra ni lebih lagi lah. And yes, Xiaomi 17 Ultra ni dibuat untuk videografi, untuk fotografi. That's why dia pun ada jual aksesori tambahan. Sebagai contoh, ini casing kamera. So saya tak guna lagi, jujur kata kepada anda, saya tak guna. Saya just guna dia macam phone biasa sahaja. Tapi anda boleh guna dia bila kita masukkan. Sekejap saya cuba masukkan. Dia punya lock dekat sini Dia punya lock dekat sini. Lepas tu kita tarik Kita tarik. Okay. So kita masukkan phone kita. Masukkan phone dekat sini. Then kita slot in Kita slot in dia macam ni. Slot in macam ni. Tengok, kita boleh guna macam phone biasa lah. Memang nice. Okay, tentang dia punya kamera ni, kalau anda nak tahu dia... Kalau anda beli Xiaomi 17 Ultra ni, dia seolah-olah anda dah mula masuk ke dalam compact camera. Dia punya sensor dia pakai 1-inch sensor dengan Leica something, saya lupa dia punya detail tu. Tapi dia bagi kelebihan dari segi dia punya low light tu. Low light dia lagi cantik macam yang saya dapat tunjuk kepada anda ni. Ni kan, kalau anda nak tahu setting saya buat ni sebiji sama, keadaan semasa pun sebiji sama. But anda boleh tengok yang Xiaomi 17
Ultra punya gambar lagi terang, lagi jelas, noise dia pun kurang. Kelebihan Xiaomi 17 Ultra ni lagi dari sudut fotografi ni adalah dia ada optical zoom lens. Optical zoom lens. Bukan software lah. Dia memang betul-betul wujud. That's why kita boleh zoom dengan sangat bagus. Gambar tu sharp, bokeh dia real, dan dia bila kita zoom lagi dengan dekat kita punya smartphone ke, gambar dia tak pecah lah. Memang cantik macam yang saya tunjuk kepada anda ni. So basically dia menang dari segi kamera, memang menang, but both smartphone ni dia offer kepada kita kualiti gambar yang sangat cantik. That's why dua-dua ni kita panggil dia sebagai flagship phone lah. Sepatutnya ada satu je flagship phone. Yang ni experimental flagship phone, yang ni adalah flagship phone yang betul-betul baru masuk ke Malaysia. Sebagai kesimpulan, kalau anda, jujur kata kepada anda yang Xiaomi 17 Ultra ni memang fokus kepada mobile fotografi, videografi macam tu. Dia punya recording video pun boleh pergi sampai 8K, lepas tu ada super steady. But again, anda kena tanya diri anda, adakah anda guna kamera to that extent, sampai level tu. Kalau anda sekadar ambil gambar, ambil video, upload dekat media sosial, then Xiaomi 17 Pro Max ni dah memadai. Kenapa saya lebih macam nak kata promote lah kot. 17 Pro Max ni adalah kerana harga dia murah guys. Kalau yang ni saya beli sebab dia import set harga dia dalam RM3,700 Malaysia. Xiaomi 17 Ultra yang baru ni harga dia dalam RM5,499 Malaysia. Dari segi performance score tu anda dah tengok dah. Tapi overall bila kita tengok sebagai pengguna biasa yang nakkan bateri tahan lama, yang nakkan kamera good enough untuk kita punya media sosial, which is sebenarnya bukanlah good enough, memang cantik gila dah kalau nak compare dengan mana-mana phone yang harga RM3,000 ke bawah. Even boleh fight dengan iPhone 17 lagi kan. So, bagi saya 17 Pro Max ni dah memadai dah. Cuma itulah dia tak masuk Malaysia secara rasmi. Anda kena tukar setting dia, anda kena install Play Store, lepas tu lagi warranty. So kalau anda nak peace of mind, anda nakkan ketenangan tapi anda still nak berada dalam Xiaomi punya ekosistem, 17 Ultra ni adalah pilihan terbaik untuk anda lah. So nanti saya letak link beli dalam ruangan description box below. Terima kasih kepada Xiaomi Malaysia sebab bagi pinjam 17 Ultra. Sebagai tambahan lah, saya dah lama tak beli smartphone. Jujur kepada anda lah, alhamdulillah saya dapat sponsor dari banyak brand, dari Samsung, kadang-kadang dapat juga dari Honor kan. Jadi saya tak beli phone. Cuma Xiaomi 17 Pro Max ni saya beli guna duit sendiri disebabkan saya nakkan skrin belakang dia ni. Skrin belakang dia ni kita boleh guna untuk control kamera. So saya biasa record video TikTok dekat belakang sana. Saya nak tengoklah muka saya macam mana, barulah saya dapat record video kan. Kita tekan dekat sini kita boleh control. But saya ni record guna Pro Mode. Saya guna Pro Mode untuk dapat untuk tukar ISO, untuk tukar saya punya shutter speed dan sebagainya. Tengok dekat belakang display dia ni tak boleh nak Pro Mode. Kita boleh pilih 3 mode sahaja. Kita boleh pilih ada 4 mode. Ada photo collage, lepas tu ada portrait, ada foto, lepas tu ada video. Tak boleh nak main dengan Pro Mode, end up dia tak capai apa yang saya nak jugalah. But so far saya puas hatilah dengan kualiti dia. Kualiti kamera dia kalau compare dengan Samsung Galaxy S26 Ultra, saya lebih prefer video S26 Ultra tu. Nanti ada masa saya akan buat perbandingan antara Xiaomi 17 Pro Max dengan saya punya Samsung Galaxy S26 Ultra. Apa pun sekali lagi, kalau anda berminat untuk masuk ke alam kamera dengan menggunakan smartphone, anda boleh beli Xiaomi 17 Ultra yang baru sahaja dilancarkan ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.